Rayuan Tanah Sari. Tidak ramai yang sedar bahawa di selatan Myanmar atau Burma terdapat hampir 40 buah perkampungan Melayu. Masyarakat Melayu di sini bercakap Melayu logat Kedah. Walaupun telah ratusan tahun di Burma, tetapi mereka teguh jati diri Melayu dan menjunjung tinggi agama Islam dalam kehidupan mereka. Di sebalik kehidupan mereka yang susah, masyarakat Melayu di sini cekal dan tabah. Malah mereka begitu istimewa kerana teguh memelihara adat budaya Melayu, terutama tulisan Jawi. Tulisan Jawi, mengaji, berzanji, majlis kenduri hingga ke makanan yang disaji. Bagi yang pertama kali datang ke sini, rasa teruja seolah mesin waktu membawa kembali ke era 70-an perkampungan Melayu dulu. Sesungguhnya mereka adalah Melayu sejati. Leluhur mereka berasal dari tanah Melayu. Selatan Myanmar dulunya Tanah Sari di bawah Kedah Tua. Budi bahasa dan toleransi orang Melayu membolehkan mereka hidup harmoni di Burma. Sungguh menyedihkan, walaupun perkampungan mereka di Burma hanya dipisahkan sempadan Thailand dan Malaysia, namun sekian lama mereka terpinggir. Ramai orang Melayu di Malaysia yang sedarah daging seketurunan tidak tahu keberadaan bangsa mereka di selatan Myanmar. Justru apabila menceritakan beberapa buah kampung di Bok Pian dan Pulau Dua di Myanmar, seperti Kampung Sungai Siput, Kampung Tanjung, Kampung Pasir Putih, Sungai Nipah, Pulau Johor, Sungai Balai, Teluk Besar, ramai yang menyangka ia di Malaysia. Tanah Sari menggamit kita untuk menziarahi, mengambil peduli dan menyantuni saudara yang saban hari menanti. Ya, Myanmar kini di bawah pemerintahan tentera, tetapi jangan jadikan alasan untuk kita terus melupakan mereka. Jika tidak mampu pergi dengan perjalanan 13 jam dari Bukit Kayu Hitam ke Ranong, Thailand, seterusnya menaiki bot ke Pulau Dua ataupun Kok Song ataupun Kautong di Myanmar, bersoal jawab pula di immigration sana, dan 6 jam pula perjalanan jika hendak ke Bok Pian melewati sekatan tentera, masih ada cara untuk bantuan kita sampai ke sana. Paling tidak pun kita masih boleh ke wilayah Pulau Dua. Tahun ini sudah 3 kali saya ke selatan Myanmar dan sentiasa rindu untuk ke sana lagi. Alhamdulillah, NGO ternama Muslim Camp Malaysia baru-baru ini telah mengunjungi Bok Pian, menyantuni dan akan membuat susulan. Betapa hibah dan terharu masyarakat Melayu di sana menerima kunjungan yang sekian lama dinantikan. Pihak Masjid Jamal Syarif Pokok Macang di Pulau Pinang juga telah menziarahi wilayah Pulau Dua, membuka ruang masjid yang lain di Malaysia untuk menziarahi orang Melayu dan masjid-masjid di sini. Moga akan ada pertubuhan-pertubuhan ataupun NGO Islam, persatuan, pihak masjid, institusi dan sebagainya mengambil langkah yang sama. Jika kita sanggup menziarahi dan mengambil peduli ke pelbagai negara lain di dunia, menempuh pelbagai cabaran, jangan sampai terlupakan bangsa kita sendiri di selatan Myanmar. Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Berharap kepada datuk-datuk tuan-tuan yang ada di Malaysia lagi tu, mintalah seboleh-bolehnya tiap tahun mai jumpalah dengan Melayu saya di Bok Pian, supaya saya pun ada semangat dan untuk tak ada tempat yang harap, tak ada tempat yang harapan, tak ada. Saya pun ni harap tuan-tuan yang ada di sana sajalah. Kami di sini pun jadi boleh kata 24 jam duduk sembahyang hajat, baca Yasin, minta adik-beradik Malaysia bagi datang daripada negeri Burma untuk nak berjumpa dengan kami di sini. Sebab masa hati nak cakap pun tak keluar. Jumpa macam keluarga sendiri.